Jangan ambil mudah. Siapa cakap trading ni mudah? Jangan dia cakap lah trading ni mudah bang lah. Masuk cuba dulu. Ni hang profit, esok hang profit, lusa hang loss, tulat pun hang loss. Sebab apa? Sebab aku follow signal. Tapi tak semua orang boleh kawal lot sizing, money management hampa. Tak semua orang boleh kawal. Cuma diri hampa je yang boleh tolong untuk jaga money management hampa. Hang follow P lah, sifu mana pun. Sifu win rate 80% kau, sifu yang tak ada loss kau. Tapi bila sekali dua hampa kena SL, akaun hampa terus MC. Sebab hampa tak jaga hampa punya money management hampa. Hampa tak jaga hampa punya lot sizing hampa. Ibarat macam cuaca bang. Daripada pagi sampai pukul 3 cerah. Tak tahu 3:30 bang, hujan. Macam tu lah dalam trading bang. Hari ni kena petang pam dah junang, kena SL. So benda tu kita kena fikir lah bang. Okay? Bila hampa tak jaga money management hampa, ibarat hampa tak disiplin. Mana hampa punya disiplin? Sebab tu lah dalam trading ni, disiplin tu is number one. Hampa kena disiplin, baru hampa boleh konsisten dengan hampa punya profit. Jangan ambil mudah. Siapa cakap trading ni mudah? Jangan dia cakap lah trading ni mudah bang lah. Masuk cuba dulu. Okay?